Aku hampir kena tidur luar sebab beli benda ni. Ini nama dia TP-Link Wi-Fi Router 5G. Benda ni memang betul-betul lifesaver. Sebab apa? Sebab rumah aku sebenarnya 2 tingkat. Aku letak modem dekat bawah. So, bila kat tingkat atas, tak ada internet ataupun slow. Jadi, bila aku call, katanya kalau nak pasang dekat atas tu, ada charge lah. Nak bawa tukar-tukar modem tu, ada charge lah. Charge dia agak tinggi dan rasanya macam tak baloi. So, solution aku beli TP-Link 5G router ni dan masukkan je SIM card 5G aku kat dalam ni, terus berdesuk laju internet dia. Benda ni sangat-sangat portable sebab dia boleh bawa ke mana-mana sahaja. Contoh macam aku balik kampung, maklumlah kampung kan, nama-nama pun kampung, dia punya internet tu tak berapa nak ada lah kadang-kadang tu kalau harapkan wifi kampung aku. Tapi dengan TP-Link 5G ni, memang laju, berdesuk, sangat-sangat berbaloi. Korang boleh juga direct masukkan LAN kabel dekat sini ataupun macam aku pakai SIM card 5G Maxis je. Memang sangat-sangat laju. Ini adalah antara pembelian berbaloi yang aku buat tahun ni.